Siapa cakap perempuan yang bila tengah tak ada mood, bila tengah tak okey, bila tengah marah ni perlukan pujukan, perlukan perhatian, perlukan kata-kata sweet macam sayang, janganlah marah, nanti tak comel, nanti cepat tua. Siapa cakap perempuan perlukan semua benda tu? Siapa cakap? Lelaki, take note benda ni. Makanan. Apa-apa jadi kalau perempuan tu tengah tak ada mood, tengah tak okey, tengah marah dekat engkau, bagi je makanan kat dia. Hulur je sepinggan nasi dekat dia. Chicken chop, lamb chop, apa bagai, hulur je dekat dia. Kek, coklat, bagi je. Pernah dengar tak? Happy tummy, happy mood. Aku pun tak tahu ayat aku betul ke tak, tapi yang penting tak pernah dengar lagi kan. Kalau perempuan tengah tak ada mood, tengah tak okey, pujuk dia, bagi kata-kata sweet buat dia orang kenyang. Tak ada lagi kan setakat ni kan? Tak ada lagi kan? Apa-apa jadi, perempuan tak ada mood, hulur je makanan dekat dia. Confirm dia okey. Perut dia kenyang, mood dia happy. Dia okey. Silap-silap dia makin sayang lagi dekat engkau lelaki.